Apa beza peniaga yang boleh buat jualan stabil RM10,000 sebulan dengan peniaga yang mungkin dah konsisten berniaga tapi tak boleh nak capai jualan RM10,000 sebulan? Apa beza dia? Saya akan share dalam video ni apa beza. Apa yang orang tu buat, apa yang orang tu tak buat. Kalau anda first time tengok saya dekat TikTok ataupun dekat YouTube, saya minta klik butang subscribe, follow dan komen dekat bawah saya dah follow. Baik. Apa beza dia? Okey, beza dia adalah pada 3 benda. Pertama ialah mindset, kedua ialah strategi, ketiga ialah teknik. Okey, apa yang beza dari sudut mindset? Mindset ni sebenarnya bila kita berniaga, ada orang tak tetapkan pun apa yang dia nak. Dia berniaga, dia follow the flow. Follow the flow. Bila kita tak tetapkan mana-mana kita nak, maka kita akan end up dekat mana-mana lah. End up buat jualan 500, 1000 je sebulan. Dapat untung 100, 200, 300 je. Penat berniaga. Orang berniaga, mindset dia dah tetap. Okay, you kena set mindset. Okay, baru-baru nak berniaga,